Pernah tak korang rasa macam ada silap dalam isi e-filing tahun lepas? Jangan buat tak tahu je. Sebab ramai yang fikir dah terlambat dah nak betulkan. Sabar dulu. Walaupun dah hantar e-filing, still ada ruang lagi nak betulkan cukai lama. LHDN ni, diorang dah bagi tempoh dan cara khas untuk betulkan. Ada dua cara. Kalau baru je silap dan masih dalam 6 bulan, boleh guna permohonan pembetulan. Tapi kalau dah lebih 6 bulan ataupun memang tak pernah lapor pendapatan, boleh guna pengakuan sukarela. Kedua ni sah di sisi LHDN dan boleh selamatkan diri daripada kena penalti besar. Kalau LHDN diketahui kesalahan tu, orang boleh dikenakan denda 2 kali ganda dari cukai sebenar. Kalau kita sendiri datang betulkan dulu, penalti tu bolehlah jadi minimum. Contoh kosong. So, kalau korang tahu ada silap, ambil tindakan awal. Nak selamat, baik betulkan sebelum kena. Nak kami bantu mudahkan pengurusan kewangan anda? DM kami sekarang untuk semak percuma.